Hai, salam Jumaat guys. Saya baru je habis tunaikan solat fardu Jumaat. Kita mula lambat sikit lah hari ni, lepas Jumaat. Saya nak pergi kedai motor dulu sebab motor saya ni dia punya ni tau, dia punya ni tangga. Kena pergi skru lah. Takut ni post brake ni. Kita pergi skru dulu lah. Lepas tu baru kita sambung lah job Lalamu dari Serdang Jom. Follow itu ni One pass. Jalan-jalan naik motor. Okay. Short ada, long ada. Follow tau. Okay, follow ya. Okay. Mancing ada. PES. Apa one pass? Okay, follow tau. Okay, bye. Okay, marilah kita pergi ke bengkel dulu. Kan tercabut pula kita punya brake hose tu sebelum jadi apa-apa. Ramai orang. Ni kat terima kasih. Haus. Kelapa. Ni dekat Kampung Malaysia Tambahan. Lazat. Okay, mari kita. Hari ni saya tak adalah nak target banyak sangat. Kalau dapat 4 job pun saya syukur dah sebenarnya. Sebab saya nak kena balik sebelum maghrib lah kan. Lepas tu ada satu teori tau, mengatakan hari Jumaat ni job dia lebih jerung-jerung. Jerung macam mana tu tak tahulah. Kita tengoklah per order tu berapa harga farenya. Adakah dia atas RM1 sekilometer ataupun bawah? Nanti korang tengoklah Okey, saya jalan dulu ke Serdang. Nanti korang tengok saya punya proses repair motor. Alright. Budak ni tak pakai helmet. Ramai lagi budak ni tak pakai helmet. Budak Cina. Ming lawa. Ming lawa. Boh, ada skru lah. Sudah tanggal lah. Kasih ketat sikit. Skru sudah hilang. Ming lawa. Kenapa dia lari-lari ya? Memang itu macam vibrate Vibrate kuat Okey. Okey, berapa? Apa angkat? Apa angkat Cizutin. Kedai nama You Huat. Baik hati punya. Kita minta skru satu. Tak apa dia cakap. Banyak cun lah. Banyak orang baik sebenarnya kat Malaysia ni. Kita je selalu expose dengan orang jahat, betul tak? Yo je, betul. Okey, jom kita cari job lah. Kat Serdang ni tak tahulah job apa ada Yeah boy. Kapit kita ambil dua-dua ni dekat area sini lah, Serdang. Lepas tu RM20, RM26. Okey lah, kita pergi dekat ni dululah. Yang dekat mana ni? Vista Impiana. Yes, jom kita maju. 6 kilo. Pick up jauh agak 6 kilo. Pick up 6 kilo coy. Sini ke? Vista Serdang. Bukan. Dia Vista Impiana tak silap. Bukan Vista Serdang. Hai bos. Lala move. Blok A 09. Boleh? Blok A mana? Tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Nanti kita balik sini. Okey, boleh. Terima kasih. Ya ke? Bos, ni blok apa? Ambil barang. Sini.
95 Blok A. Lala move. Okey. Pergi. Okey ah. Hello. Tingling punya betul. Ini saja. Ni dessert. Dessert. Hati-hati ya kalau sebab. Okay. I buat slow. Thank you. Terima kasih. Wah, dessert. Macam kuih kacang ah. Kuih kacang. Nice. Okay, item collected. Wah, bestnya kuih kacang. Alamak, tak angkat lah pula. Hello. Hello, Assalamualaikum. Salam. Ya, Harvey Norman saya Lala Move. Dah sampai ke? Dia punya delivery tu 3.5 Oh, 3.5 ke 4.5. Maksudnya sekarang barang dah boleh ambil lah. Betul, boleh ambil dah. Barang apa tu besar tak? Kecil je. Apa Kecil. kuih. Kuih. Okey. Saya on the way lah. Dalam 10 minit, 15 minit macam tu saya sampai. Okey, boleh. Okay, Assalamualaikum. Hari tu kan saya post video video kapit lah dekat shorts. Lepas tu ada orang komen tau. Dia komen apa korang tahu? Saya kapit sampai 5 dia cakap. Oi. Serius lah. Kapit sampai 5 macam mana gaya tu? Kita kapit 2 pun macam nak terkangkang lah rasa dia. Kapit 5 Cuba bro bayangkan kalau semua barang tu besar-besar. Macam mana bawa tu? Dengan motor kapcai Kalau ada tips boleh kapit-kapit tu korang bagilah. Share lah sikit info. Thank you bos Kita pergi ambil job kapit kedua ni dekat dalam Harvey Norman. Saya ingatkan barang appliance ke, barang elektrik ke, bukan. Rupanya kuih. Tak tahulah kuih apa. Family dia pesan ke. Tak apalah, jom kita pergi IOI. Kita lalu dalam Mardi ni. Oh, first time saya lalu sini. Mana parking motor Oh, food deliver motorcycle parking sana. Okey. Situ ke Chong? Bro, parking mana? Bawah Kita masuk dekat dalam IOI dah ni. Tapi saya tak ingat Harvey Norman kat mana Assalamualaikum. Nak tanya ada tak nama Mariam? Mariam, Ni, ada dalam- dia saya rasa dia pergi solat. Oh ya ke? Patut tak angkat call. Apa nak ambil barang ke apa? Ambil barang. Dia kata kuih ke apa? Ya. Ya. Betul. Ni Mariam. Dia Okey, saya ambil Sudah. Ambil lah. Okey. Jalan dululah. Orang Tawau kah? Orang bagi salah bajau lah kau. Okey, kita dah collect. Nice. Dia tanya ke sini tadi. Oh, collect ke sini. Sorry. Tak apa ke? Tak ada pecah. Terima kasih Saya bagi je. Oh, terima kasih Terima salam Mariam. Saya ingat kredit. Dia jalan, tak apalah. Rezeki saya lah. Dah lah bagi ekstra pula tu. Ekstra RM3, 20 sen. Terima kasih Kak Mariam. Soalnya internet ni ada. Bos, Lala Move. 30 Lesen. Kalau tak ada lesen, Ni hantar. Ambil. hantar. Hantar. Dia kata salah barang ke? That's not my problem, Mana lesen? Ya ke? Dah. Dia kata salah barang, So saya patah balik. Mana maunya jauh kot.
Hello, Lala Move. Tak sampai. Rumah nombor berapa ya? Nombor 2. Nombor 2. Okey, I sudah dekat luar. I letak atas tembok lah. I ambil gambar. Aku tak nak jumpa dia. Sebab kalau salah barang, bukan salah saya. Dia yang salah bagi. Kan? Ya. Okey dan saya letak atas tembok tu je lah. Okay, next rumah. Barang salah is not my problem sebab saya dah jalan jauh. Dia nak suruh saya patah balik, tak boleh. Dia kena hantar barulah dengan rider lain. Saya tak nak terlibat. Okey. Okay, next. Bos. Sudah. Mimi atau puci kiri pakira kelah. Okey, dah sampai Kelang Darul Gangster. Darul Mafia. Bumper. Mana rumah nombor 55? Tak boleh lalu lah. Tak boleh? Tak boleh? Kena pusing lah cerita dia. Nombor 55. Bos, itu rumah nombor berapa? Hijau tu. 55 mana? 55. Okey. Assalamualaikum. Aznim Saya ambil gambar sekejap. Ni barang apa ya? Ni kuih. Oh, kuih. Dah bayar kan? Dah bayar dah. Okey, terima kasih. Selamat. Okey, dan jom lah kita cari minum-minum. Okey, dua-dua dah settle. Harap jangan ada report lah. Kan? Tu farming ke tu? Wind farm. Dia buat kincir angin untuk dapatkan energi. Oh, hebat juga Selain daripada solar, dia ada alternatif lah. Memandangkan tempat ni macam tak ada apa. Kalau pekan lah dekat Panamaran ni. Kedai minum tak ada langsung pula tu. Itulah orang panggil Darul Columbia Ada cok. Ada pun kedai runcit. Oh, tak ada. Okey geng, kita dah minum tadi. Saya browse job mengalir ke KL tak ada lah. Tapi sekarang saya dapat job dari sini pergi ke Shah Alam. So saya ambil lah. Mungkin di antara perjalanan tu jumpa job ke KL ke kan. Tunggu kan, tiba-tiba dah maghrib pula. Okay, jom. Ni ikut tempatnya. Auto supply. Saya tak kapin ni. Saya single job saja. Tak ada lah job. Jom. Lala Move. Pergi Unity Link. Guangi. Oh, itu saja. Ini apa? Halo. Nanti tengok I punya YouTube. Kasih tunjuk you punya video. Saya tak nak plastik. Give me. Like that, yes. You. Boleh. Okay. Jalan dulu lah. Okay. Wang Che Nang Wei Wei Ni Tong Yen Che Jema. Kamera.
paling Shopee yang apa? Shopee. Jalan dulu Tylo. Steady, semua sporting. Orang Kelang okey je. Tak gangster pun. Yang Syakman punya orang je kot yang gangster. Masuk. Okay, saya nak kemas semua rumah saya ni. Termasuk ni semua nak kemas. Lepas tu yang ni pun nak sapu juga. Jangan bang. Jangan bang. Kenapa? Ada masalah ke? Yang saya jumpa semua okey. Cik duduk mana? Sini. Tak pergi KL? Tak. Ni dah habis ke? Ada lagi? Nak balik lah. Nak balik dah? Berdua je. Saya dekat Panamaran tadi. Saya duduk Sungai Besi. Tak ada duduk Sungai Besi. Jauh. Tak ada job lah. Habis. Siang-siang ada lah kot. Dah petang-petang dah kurang. Balik kosong lah. Okay. Okay, Shah Alam. We have arrived. Not really arrived lah. Ada lagi 700 meter. Kita cari lagi satu job last. Dan mengalihkan KL lah. Hai bos, Lala Move. Irsyad. Ada? Nama Irsyad. Sebelah. Kena keluar balik. Barang. Kita tengok kat situ. Okey. Excelock Scania. Ini lori punya. Assalamualaikum. Siapa Irsyad bang? Irsyad. Irsyad mana bang? Opi tepi mana? OP ujung ke? Dia tepi ni lah. Tepinya, okey. Hello. Hai. Nak drop barang boleh? Ni Excel, Scania Excel. Sekejap, aku tukar sini. Oh Uyo. Lerai habis. Ke akak tolong bagi dia lah. Bukan, saya bukan itu workshop ni lah. Saya bagi ni lah Boleh. Ambil gambar bang. Jom. Boleh, bang. Sekejap saya ambil gambar. Okey, steady bang. Terima kasih Masih terasa dalam bayangan. Okey, cari job lain. Completed man. Ni Taman Konot. Shah Alam Taman Konot. Boleh ni. Nampaknya tak adalah job mengalir ke KL. Saya dapat satu je. Tak dapat nak kapit. Memang tak ada dah. So, jomlah kita settlekan job ni. Dia dari Aeon yang dekat Shah Alam, Aeon Peak. Hantar ke masjid dekat Taman Konot. Masjid apa? Al-Mukhlisin tak silap. Tak jauh lah. Tapi pikat 8 kilo agak keras jugalah sebenarnya. Sebab payment dia dapat RM17.90. Sebab tu saya nak cek kapit. Kapit berbaloi lah sikit. Tidak makan modal bosku. Ni tempat dia Hello, Assalamualaikum. Dah lama. Dalam Pufet, ada nampak kemah putih tak? Kemah putih dekat ada bazar-bazar tu Bukan kat dalam. Betul. Nanti yang buat cari kedai jual avocado, ambil buah. Oh, avocado Okey. Saya di sebelah ni je, depan je. Avocado? Tiba-tiba putus. Mungkin dekat toilet lah. Dengar macam bergema je. Okey, jomlah. Saya rasa sana. Oh. Ada konsert ni 20 bulan hingga 24. Mana jual avocado? Damaskus shawarma ada. Ramen.
Assalamualaikum. Lalamuf. Buah je bang. Buah je. Buah je. Masjid Al-Muflisin. Betul Awak lah Nana yang order. Oh bos. Okey. Tak ada apa Okey. Collect duit kat sana Betul. Okey. Boleh dia kat sana. Dia tak bayar terus. Tak. Okey Terima kasih. Okey, settle. Berat kat buah dia. Jual apa bang? Gepuk. Okey. Promote. Apa tu? Pisang cheese datang Shah Alam. Aeon Big Shah Alam. Oh berat Ada 10 kilo kat tu. Bismillah. Mari kita mulakan. Selamat memandu. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Huwa sami'ul alim. What happened? Jalan ke mana ni? Kenapa tak terus? Kenapa tak naik suka? What's the matter with Waze? I don't know. Lead motor ni design dia memang sebiji macam Porsche Cayenne. Ni dia. Belok kiri. Belok kanan. Belok kanan. Masjid Al-Muflisin. Oh, sebelah ada kubur. Tanah perkuburan Islam. Tanah perkuburan dia dekat bukit-bukit. Kita nak letak dekat mana ni? Oh, ya. Saya kena cari avocado jugalah kat sini cerita dia. Tu dah tengok saya tu. Habibi, Waalaikumsalam. Kunafa. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ada. Apa kata bang? Ya. Berapa bang? 17.90 sen. Ni yang macam dekat TikTok tu ke? Siapa artis tu? Ni brand yang sama lah ke lain? Macam dia lah? Oh. Terima kasih halal 10 sen. Enta kaifak? Alhamdulillah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunafe. Sahalab. Aishi kirim. Busa, kenafe, sahalab. Aywa. I tolong promote lah. Masjid Al-Muflisin, okey? Okey, syukur alhamdulillah kita dah berjaya selesaikan. Dan gross income kita ialah ini. Net ialah ini. Saya rasa job saya hari ni berapa Sekejap kita tengok Job 4 saja guys. Taklah banyak. Tapi alhamdulillah lah. Hari ni job okey lah pada saya. Sebab saya start pun lepas Jumaat kan. Saya repair motor dulu. Lepas tu saya pergi. Terima kasih kepada yang support, yang tengok video sampai habis. Saya tengah target untuk monetize saya punya page lah. Kalau boleh saya nak cecah 4-5 jam watch hour.
sebelum bulan 8. InsyaAllah lah. Saya nak cubalah. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Happy weekend dan Assalamualaikum.